Dekat sini ada pedal Shimano SPD pedal PD M520. Ini ialah pedal clip untuk mountain bike. Tak semestinya korang pakai basikal road bike, korang kena pakai pedal clip road bike. Sebab ada sesetengah orang dia nak pakai road bike tapi kaki dia tidak cukup kuat untuk twist. Pedal clip untuk road bike ni selalunya dia keras sikit. Jadi untuk korang yang kurang tenaga kaki tu, kurang power pada kaki untuk twist, digalakkan pakai pedal clip yang macam ni, sesuai. Tak perlu nak hirau sangat orang cakap kenapa pakai pedal clip MTB pada road bike. Sebab yang pakai, yang guna ialah kita, yang buka, yang jatuh pun kita. Jadi korang boleh pakai pedal clip yang simple ataupun senang cerita kita panggil pedal clip mountain bike macam ni. Kelebihan pedal clip mountain bike berbanding dengan road bike, selalunya pedal clip road bike dia ada satu side sahaja. Berbanding dengan pedal clip mountain bike dia ada dua side. Tak perlu nak tunggu sebelah ataupun nak pusingkan sebelah dan sebelah. Dia dua-dua side ada. Kemudian dia ada adjustable spring dekat sini. Bila korang nak pakai, korang boleh loosekan dulu sampai paling loose supaya korang mudah untuk pakai. Tapi jangan lupa dia ada dua side. Jadi korang kena loosekan kiri dan juga kanan. Maksudnya atas dan juga bawah. Takut nanti korang loosekan satu, lupa loosekan yang ni, nanti bila pakai buka yang ni nak masuk balik terpusing yang ni, dah tak boleh masuk pula. Ataupun dah pakai tak boleh nak keluar, ketat pula. Walaupun dia ketat, dia tak ada rasa ketat macam road bike. Jadi masih lagi okey. Cuma untuk yang baru nak main, saya suggest pakai yang paling loose. Bila korang dah rasa okey, dah rasa mudah sangat tercabut, baru korang pusingkan sikit-sikit untuk tambahkan ketat spring tadi. Untuk pasang dan buka pedal ni senang je. Dia menggunakan spana 15. Korang boleh beli dekat hardware. Kemudian dia juga boleh guna Allen key nombor 6. Ada setengah tu kadang-kadang benda ni boleh loose ataupun tapak Allen key pun boleh loose. Jadi korang boleh guna dua-dua. Mudah, simple. Ketat nak guna sini, boleh guna yang ni. Tak boleh guna ni, boleh guna yang ni. Itu kelebihan pedal clip untuk starting macam ni. Korang boleh cari pedal clip Shimano MTB. Mesti ada yang tanya, kenapa nak kena pakai pedal clip? Bila korang pakai pedal clip, especially korang yang dah selalu kayuh ataupun selalu kayuh jauh dan lama, tapi bukanlah berlumba dan sebagainya, tapi kelebihan pakai pedal clip ni, dia dapat menjimatkan korang punya tenaga 20%. Contohlah kita cerita, kalau awak kayuh 20 km, penat dia macam tu. Tapi bila lepas pakai pedal clip, 20 km tu separuh je penat yang korang pernah rasa sebelum ni. Jadi dia akan jadi ada ekstra. Sama ada awak boleh kayuh lebih lagi ataupun awak lebih relax sikit daripada yang sebelum ni. Sebab itu kelebihan orang pakai pedal clip ni banyak. Bila naik bukit, dia paling banyak membantu kita kayuh. Selalu kalau korang naik bukit pakai pedal biasa, korang hanya tekan. Tapi bila pakai pedal clip, korang akan tarik kaki. Itu kelebihan pakai pedal clip untuk apa jenis road bike, apa jenis mountain bike ataupun semua jenis basikal. Sebab itu kalau korang tengok dekat gym ataupun orang yang selalu pergi fitness center, dia ada spinning class bicycle dan diwajibkan menggunakan pedal clip. Sebab apa? Dia untuk gap ataupun track korang punya momentum kayuhan supaya tak lari. Bila pakai pedal biasa, sekejap pijak sini, sekejap pijak sini, sekejap pijak sini. Sebab itu dia tak firm. Sebab itu korang kena pakai pedal clip. Tapi kalau rasa nak improve korang punya kayuhan, nak shock korang punya hobi, nak feel lagi best spot korang, boleh cuba pakai pedal clip. Okey, jika ada sebarang pertanyaan, persoalan dan sebagainya, korang boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun boleh PM saya. Bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.